Ibu ayah, ramai orang ingat nak kaya dengan emas kena tunggu harga murah, lepas tu jual bila harga naik. Tapi kan itu bukan cara orang jadi kaya. Hari ini saya berada di stesen kereta api Kuala Lumpur dalam perjalanan untuk seminar kaya dengan emas di Sungai Petani. Dan seperti biasa saya nak kongsikan satu lagi ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Boleh save dulu video ni cepat untuk rujukan akan datang. Ilmu ni saya belajar daripada guru emas saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kata beliau, kaya dengan emas bukan sekadar beli murah, jual mahal. 10 ke 15 tahun lepas, ramai orang yang cuba buat macam tu. Beli bila harga rendah dan jual bila harga naik. Mereka ulang benda yang sama. Tapi sampai ke hari ni, Tuan Zulkifli Syafi'i kata belum jumpa lagi orang yang betul-betul kaya hanya sebab jual beli emas. Sebaliknya, yang kaya dengan emas adalah mereka yang konsisten menabung emas. Walaupun hanya 100 saja sebulan, mereka tetap kumpul emas sedikit demi sedikit. Sebab dalam simpanan emas, ilmu dan konsisten jauh lebih penting daripada timing harga. Tahniah untuk ibu ayah yang dah serius simpan emas untuk masa depan keluarga bersama dengan Public Gold. Untuk ibu ayah yang tengok video ni nak mula juga simpan emas, tulis nak emas di ruangan komen untuk saya bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun bajet kecil. Dah sampai masa untuk ibu ayah juga kaya dengan emas.